masalah pekerja. Okey, pekerja-pekerja buruh sebagai kontraktor. Okey, saya Dato' Aziz, coach kontraktor anda. Okey, masalah pekerja ni adalah satu masalah yang saya rasa semua kontraktor hadapi. Daripada zaman saya buat 20 tahun dululah, kerja-kerja construction ni sampai sekarang lah, masalah ni memang sentiasa ada. Okey? Right. So, saya nak bagi pandangan saya lah macam mana seorang kontraktor tu boleh hadapi masalah ni. Okey. Kalau kita seorang kontraktor yang specialist, contohnya kita hanya buat kerja-kerja elektrik, ataupun kita buat kerja contohnya waterproofing, atau kita buat kerja-kerja repair column, structure, ni kerja specialist tau. Biasanya kita kepulan pekerja kita boleh cari tempatan. Kita boleh cari orang di Malaysia untuk buat kerja-kerja ni. Kan? Daripada Giat Mara, daripada IKM, kan? Ramai orang tempatan yang ada skill-skill ni semua. Kan? Tapi kalau kita buat kerja-kerja, contoh kerja bangunan, di mana kita kena buat kerja-kerja pasang batu, ikat batu, simen, plastering, tiling dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni, kalau kita buat kontrak seluruh bangunan kan, jadi untuk kita maintain pekerja untuk semua bidang-bidang ni akan kos tinggi lah. Jadi apa yang kebanyakan kontraktor sekarang buat, dia outsource ataupun dia ambil pekerja-pekerja asing. Dia terpaksa minta lah daripada Kementerian Dalam Negeri kota-kota pekerja asing. Tapi kita semua tahu kan, untuk dapat kota-kota pekerja asing ni memang tinggi kos dia, kan? Tapi selamatlah kita. Kalau ada immigration checking kat site kita, tak adalah kerja tu berhenti kerana kita ambil pekerja-pekerja yang tak ada permit. Ini adalah choice yang terbaik. Tapi katakanlah kita tak ada kesenambungan projek. Apa kita nak buat? So, apa kita boleh buat? Kan, saya rasa banyak kontraktor buat macam ni. Kita jangan cari tukang-tukang yang tak ada permit ni. Itu masalah. Nanti tengah buat projek, immigration datang, dah habis. Kan? Apa yang kita perlu buat? Kita cari, ini penting, networking di kalangan kontraktor. Kita cari kontraktor-kontraktor yang ada ramai pekerja-pekerja bawah permit dia orang, tapi dia orang sekarang ni tak ada kerja. Sebenarnya ramai. Kan? Jadi, kita seolah-olah kita subkon kerja kita kepada dia orang. Kan? Jadi, kalaulah misalnya immigration datang checking, pekerja-pekerja itu semua memang ada permit kerja. Dan dia orang ni berdaftar dengan CIDB dan ada permit kerja. Jadi tak ada masalah untuk kita teruskan kerja kita. Tapi kalau kamu ambil tukang directly, kamu akan ada masalah nanti. Okey? Dapat satu manfaat daripada video saya, share dan kongsi dengan kawan-kawan. Kalau anda perlu bimbingan daripada saya, kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.